Bila ada duit lebih, baru simpan. Itulah formula paling popular dan paling banyak menjerat ramai orang. Kerja bertahun-tahun, gaji makin besar tapi simpanan makin tak bertambah. Apakah solusi yang terbaik, tuan-puan? Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ramai orang gaji beribu-ribu tapi simpanan kecemasan 3 bulan gaji pun tak cukup. Yang bertambah cuma hutang, bukan tabungan. Saya dulu pun sama juga, tuan-puan, sebab kita semua diajar dengan formula yang salah. Formula orang biasa, dapat gaji tolak dengan belanja, kemudian lebihnya baru kita simpan. Kalau ada lebih baru simpan. Kalau tak ada lebih, habis begitu saja. Tapi formula orang kaya pula terbalik. Gaji tolak dengan simpan, selebihnya kita belanja. Mereka potong siap-siap bahagian simpanan, baru fikir nak belanja. Bezanya nampak kecil, tapi kesannya sangat-sangat besar. Orang biasa jadikan simpanan perkara terakhir, tapi orang kaya jadikan simpanan perkara pertama. Sebab mereka tahu apa yang kita simpan, ia akan jadi milik kita. Tapi apa yang kita belanjakan, semuanya masuk kepada poket orang lain. Sebab itulah, tuan-puan, jangan tunggu ada lebih baru nak simpan. Tetapkan disiplin. Simpan dulu 10 ke 30% setiap kali dapat gaji. Belanja apa yang lebih, bukan simpan apa yang lebih. Itulah formula tepat untuk bina kekayaan perlahan-lahan. Jadi, tuan-puan, sekiranya tuan-puan ada masalah simpan duit bocor, simpan duit tak pernah jadi, maka jomlah tuan-puan bekukan kepada simpanan emas fizikal bersama Bubbly Gold. Boleh rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.